Mengikut laporan kaji selidik pendapatan dan kemudahan isi rumah 2009, 71.9% daripada isi rumah di Malaysia menggunakan ataupun memiliki kereta. Maknanya kereta adalah satu keperluan asas untuk rakyat Malaysia kerana Barisan Nasional telah mengabaikan pengangkutan awam buat sekian lama. Oleh sebab itu, hutang kereta juga adalah hutang yang kedua tertinggi yang ditanggung oleh rakyat kita. Pada akhir Mei 2012, jumlah hutang kereta telah mencecah 134.2 bilion. Maknanya, hutang kereta adalah satu beban kepada rakyat. Sebab itu Pakatan Rakyat percaya kerajaan mesti menurunkan harga kereta supaya rakyat boleh mengurangkan bayaran ansuran hutang untuk membayar kereta pada tiap-tiap bulan. Mengapa harga kereta di Malaysia mahal? Malaysia adalah salah satu negara yang mengenakan cukai yang cukup tinggi untuk membeli kereta. Terdapat 3 cukai yang dikenakan. Pertama, cukai excise. Kedua, cukai jualan. Dan ketiga, cukai import. Cukai excise adalah cukai yang dikenakan bagi setiap pembelian kereta tanpa mengira asal, buatan atau jenama mengikut saiz enjin kereta yang dibeli. Contohnya, kalau saudara membeli kereta Myvi bersaiz di bawah 1800cc, cukai excise yang dikenakan adalah 75%. Cukai jualan adalah 10%. Maka jumlah cukai adalah 85%. Kalau harga kereta Myvi adalah 46,000, maka harga keretanya hanyalah 24,860. Selebihnya iaitu 21,140 adalah harga cukai yang perlu dibayar oleh rakyat. Kalau saudara membelikan kereta Civic iaitu di bawah di antara 1,800 hingga 2,000cc, jumlah excise yang dikenakan adalah 80%. Cukai jualan 10%, maka keseluruhan cukai 90%. Pada harga 120,000 untuk sebuah kereta Civic, harga kereta hanyalah RM63,150. Selebihnya RM56,850 adalah cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Dan kalau saudara membeli kereta bersaiz besar sedikit, contohnya Camry, excise 90% dikenakan. Cukai jualan 10%, maka kadar cukainya adalah 100% ke atas harga kereta. Kalau harga Camry CC 2000 cukai berharga 142,000, maka cukai adalah 71,000, harganya sama dengan cukai yang dibayar iaitu RM71,000. Bagaimana menurunkan harga kereta? Harga kereta boleh diturunkan sekiranya cukai yang tinggi itu dipotong. Sebab itu Pakatan Rakyat akan menghapuskan cukai kereta secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 5 tahun. Cukai kereta akan dipotong sebanyak 20% tiap-tiap tahun. Penurunan cukai secara berperingkat-peringkat ini adalah diperlukan untuk memastikan harga kereta sedia ada tidak jatuh merudum. Di bawah struktur cukai sekarang, Kerajaan Barisan Nasional mengutip RM7.6 bilion daripada cukai kereta tiap-tiap tahun. Apabila Pakatan Rakyat memotong cukai sebanyak 20% tiap-tiap tahun, hasil negara akan berkurangan sebanyak 1.5 bilion. Tetapi hasil ini akan digantikan pula dengan hasil baru apabila Pakatan Rakyat melelong dan menjual AP permit kereta import secara terbuka yang dijangka akan mengutip 2 bilion ringgit. Sebab itu, Pakatan Rakyat yakin harapan rakyat agar harga kereta ini diturunkan mampu dilaksanakan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.